Soalan 6A ialah melibatkan log juga. Kita nampak dekat sini hukum apa yang diguna pakai dekat sini. Log AB tolak log AC. Nampak tak base dia sama? Kalau base dia sama, kita combine dia akan jadi B per C. Okay, hukum yang pertama yang kita nak guna dua log. Tengah-tengah dia tolak. Kita combine dia. So log 2 9x per x tambah 1 sama dengan 3. Ini ialah dalam bentuk log. So sekarang kita nak tukar dia dalam bentuk log. Kita nak nilai x. So kita nak kena hilangkan log. Macam mana nak hilangkan log? Kita tukar dia kepada bentuk indeks. Okey, kalau bentuk indeks, apa yang kita kena tahu ialah ini yang long x. Saya tukar dia jadi pas. So sini ialah A, sini ialah B, sini ialah S. Saya tukar dia jadi pas. So 9x x tambah 1 pas 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ialah 8. So 9x x tambah 1. Selesaikan macam biasa. So x sama dengan 8 dekat sini. Okay. Dua benda saja yang kita kena tahu untuk soalan 6A. Bagaimana pula dengan 6B? 6B kita nampak dia ada 2, dia ada 16, dia ada 8. Jelas kat sini 2 kuasa 1, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 3. Dia guna sifar 3. Macam itulah cara untuk log. So 2x, titik dekat situ bermaksud darab. So 2 kuasa 4. 2x tolak 1, sini ialah 2 kuasa 3 x tolak 2. Okey, ada formulanya dekat sini, kita dah belajar. Bermaksud M mesti darab M. So 2x, titik ni bermaksud darab 8x. Ada formula ni, okey. So tolak 4, 2, 3x tolak 6. Okey, formula yang seterusnya yang kita kena tahu dekat sini ialah AM darab AN. Titik tu bermaksud darab, maka dia akan jadi tambah dia punya kuasa. So 2x tambah 8x tolak 4. 2, 3x tolak 6. So asas dia dah sama, base dia dah sama, indeks dia dah sama, maka kita ambil kuasa saja. So 9x tolak 4, 3x tolak 6, 6x, so negatif 2, so x sama dengan negatif 1 per 2. Ini ambil dekat mana? Ini ambil dekat kuasa. Okey, benda basic lah. Yang pertama dia guna sifar, yang kedua sifar apa yang dia guna pakai? 2, 16, 8 dia guna sifar 2 dekat situ.